So hari ni saya nak share dengan anda cara macam mana nak upload MP3 file dalam jam tangan Coros. Ada dua cara untuk upload atau muat naik MP3 file ke dalam jam tangan Coros. Boleh guna komputer atau guna telefon. So bila dah pasang, anda nampak dekat situ dia dah detect saya punya PS4. Ni kita copy MP3 file dan kita paste kat dalam ni. So saya buka dulu, saya akan ada dalam ni. Kalau nak tengok, boleh tengok kat sini, tekan back, music, dan kat atas ni. Dah masuk. Just dance tu. Cara kedua, kita guna telefon. Sama juga. Yang ni demo menggunakan iPhone 17. Jadi dia punya USB Type-C lah. So ni nampak dah keluar saya punya speaker ni. So dia dah pair. Nak tukar lagu, boleh pilih dekat sini. Boleh adjust kekuatan, slow kuat.